Sebenarnya dunia kita menuju ke krisis yang baru yang lebih teruk dari COVID. Walhal kalau kita ada kerja, kalau kita boleh makan, okey kan? Tetapi guys, dengan kenaikan minyak, kita boleh nampak negara-negara seperti Filipina, Vietnam dan Thailand. Mereka telah menggalakkan rakyat atau bisnes di situ untuk kerja dalam rumah atau work from home. Dan jika ini berlaku, guys, ingat tak semasa zaman COVID, di mana kalau semua orang work from home, apa yang akan berlaku? Orang tak akan keluar, dan apabila orang tak keluar, ada kemungkinan businesses akan start mengalami kerugian. Selain daripada itu, jika harga diesel dan jika harga barang-barang start naik, apa yang akan berlaku? Kos untuk buat bisnes akan jadi lebih mahal. So guys, sekarang ini bukan sahaja sales akan merudum, tapi kos akan meningkat. Dan apabila kedua-dua ini berlaku, guys, ada kemungkinan kita akan masuk dalam krisis ekonomi. Dan antara solusi yang kita boleh buat adalah dengan menjana income dari tempat lain. Dan antaranya adalah dengan melabur. Dan jika you guys nak belajar, saya telah tulis buku ini.